Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazaya Najma. Hari ini saya ingin berkongsi tentang penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ialah penyakit yang boleh merebak daripada seorang individu kepada individu yang lain. Ia disebabkan oleh patogen seperti bakteria, virus, kulat dan parasit. Penyakit berjangkit ini boleh memberi kesan besar kepada kesihatan individu dan juga masyarakat. Oleh itu, penting untuk kita memahami cara penyebarannya dan bagaimana kita boleh mencegahnya. Selain itu, penyakit ini boleh merebak melalui berbagai cara. Contohnya, sentuhan secara langsung dengan orang yang dijangkiti, udara, melalui batu atau besi. Yang ketiga, makanan dan minuman yang tercemar. Keempat, permukaan yang kotor. Dan akhir sekali, melalui gigitan haiwan atau serangga yang dikenali sebagai penyakit berjangkit melalui vektor. Hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut bagaimanakah vektor menyebabkan penyakit. Hai, nama saya Damiana. Hari ini saya akan menerangkan tentang vektor dan bagaimana ia menyebabkan penyakit. Apakah itu patogen? Patogen ialah mikroorganisma berbahaya seperti virus, bakteria atau parasit yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Menariknya, sesetengah patogen ini tidak boleh berpindah sendiri. Jadi, mereka memerlukan bantuan haiwan untuk bergerak dari satu hos ke hos yang baru. Di sinilah vektor memainkan peranan yang penting. Di dalam dunia sains kesihatan, vektor merujuk kepada haiwan yang memindahkan patogen. Vektor memindahkan patogen biasanya melalui gigitan, sentuhan atau pencemaran. Antara contoh vektor yang biasa kita temui ialah nyamuk, iaitu vektor yang paling terkenal dan sangat berbahaya kerana menyebarkan pelbagai jenis penyakit. Tikus yang boleh menyebabkan penyakit seperti leptospirosis melalui air kencing. Lalat yang boleh membawa bakteria dari tempat kotor ke makanan kita. Lipas dan kutu juga boleh menjadi pembawa kuman yang berbahaya. Fokus pertama hari ini ialah nyamuk. Tahukah anda terdapat 3 jenis nyamuk utama yang bertindak sebagai vektor? Nyamuk yang pertama ialah nyamuk Aedes yang menyebabkan virus denggi. Ia biasanya aktif pada waktu siang dan membiak di air bertakung. Yang kedua ialah nyamuk Anopheles, iaitu vektor yang menyebabkan penyakit malaria yang boleh mengancam nyawa. Dan yang ketiga ialah nyamuk Culex yang boleh menyebabkan penyakit yang dikenali sebagai filariasis atau untut, di mana kaki seseorang boleh membengkak dengan teruk. Saya, Nuha Adila, akan menerangkan bagaimana penyebaran penyakit melalui nyamuk. Mungkin masih ada yang tertanya-tanya bagaimana penyebaran ini berlaku. Baiklah, biar saya terangkan. Pertama, nyamuk akan menggigit mangsa yang dijangkiti virus. Kemudian, nyamuk akan menyimpan patogen di kelenjar air minyak. Seterusnya, nyamuk akan menghisap darah mangsa yang belum dijangkiti dengan mengeluarkan air liurnya untuk mengelakkan darah beku. Akhir sekali, setelah beberapa hari, mangsa didapati dijangkiti denggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurzapa Anita ingin kongsikan bagaimana penyakit leptospirosis atau lebih dikenali sebagai penyakit kencing tikus boleh merebak. Pertama sekali, air yang tercemar mengandungi bakteria leptospira. Bakteria ini banyak terdapat di air sungai, longkang atau parit yang kotor. Kemudian, tikus yang berada di kawasan tersebut akan dijangkiti oleh bakteria leptospira apabila mereka minum atau berendam dalam air tercemar ini. Tikus yang sudah dijangkiti akan mengeluarkan bakteria melalui air kencing mereka. Jadi, air kencing tikus ini menjadi punca utama penyebaran bakteria leptospira. Bakteria ini boleh tersebar kepada manusia apabila kita bersentuhan secara langsung dengan air kencing tikus. Selain itu, bakteria ini juga boleh tersebar melalui air yang tercemar dengan air kencing tikus. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak mandi di sungai yang kotor, mereka berisiko untuk dijangkiti penyakit ini. Hai, nama saya Nur Ashifa. Saya akan menjelaskan tentang laluan jangkitan ke dalam tubuh manusia. Yang pertama ialah percikan air tercemar dalam mata. Air yang tercemar dengan air kencing tikus mungkin mengandungi bakteria leptospira. Jika air ini terkena pada mata, bakteria boleh masuk dan menyebabkan jangkitan.
Seterusnya ialah tertelan air tercemar ketika menjalankan aktiviti di kawasan perairan seperti sungai atau lombong. Kita mungkin tidak sengaja tertelan air yang tercemar. Ini membolehkan bakteri masuk ke dalam badan melalui sistem penghadaman. Akhir sekali ialah luka yang terdedah kepada air yang tercemar. Jika kita mempunyai luka terbuka dan luka itu terkena air yang mengandungi air kencing tikus, bakteri boleh masuk melalui luka tersebut dan menjangkiti tubuh kita. Kesimpulannya, penyakit berjangkit melalui vektor merupakan ancaman kesihatan awam yang serius. Namun, boleh dicegah dan dikawal melalui kerjasama antara individu, komuniti dan pihak berkuasa. Pendidikan, pengawasan berterusan dan tindakan segera amat penting dalam membendung penularan penyakit ini. Penggunaan teknologi, program imunisasi serta penyelidikan vaksin juga membantu usaha pencegahan jangka panjang. Peranan masyarakat dalam menjaga kebersihan persekitaran dan mencegah pembiakan vektor sangat penting bagi memastikan wabak tidak merebak.